Ni kad dia. Nampak? Untuk online kelas. Sebab tu, tadabbur psikologi online. Saya memang buat kelas untuk tadabbur, bedah buku ni. Okey. So bedah buku ni saya akan share sesuatu yang extra daripada buku ni. Okey. So kelas tu best. Saya claim diri sendiri kan. Korang semua, tuan-tuan dan puan-puan, you guys semua akan ada sesi dengan saya secara online 20 jam. 8 siri akan cover 24 bab. Okay. So kelas tu dia one off je. Dia bukan nak kena bayar bulanan ke, tak. Memang one off saja bayar. Sesiapa yang join, dia ada peluang, opportunity untuk tanya soalan. Okay, dah beli kelas online just now. Next step dia apa? Okay, next step dia adalah akan dapat parcel daripada Galeri Ilmu. So dalam parcel tu ada goodies bag, ada bookmark, ada jadual kelas, ada buku nota, dan akan ada satu kad QR. Okay, dapat kad QR. So kad QR tu, untuk kita scan dekat kad tu, okay, nampak tak? So saya tutup QR ni. So QR ni nantilah akan scan kat sini. Kat sini pun ada nombor, kalau in case ada masalah apa-apa, ada nombor customer service Galeri Ilmu. Ni kad dia. Nampak? Untuk online kelas. Sebab tu, tadabbur psikologi online. Nanti just scan kat sini, dia akan terus pergi ke admin Galeri Ilmu dan ada sikit validation yang pihak admin akan buat dan akan masuk dalam grup kelas. Senang je, simple je.